Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, minta maaf hari ni mood gelap sikit. Okay. Untuk hari ni, saya nak sentuh sikit ada satu perkara yang modul awak tak cover, iaitu um, notasi sel. Okay, notasi sel. Okay, kita tengok ya, buku surat 28, buku teks. Okay. Sel kimia boleh ditulis dalam bentuk notasi sel. Anod ditulis di sebelah kiri notasi sel dan katot di sebelah kanan notasi sel. Okey, kalau kat sini awak tengok dekat sini ada anod iaitu terminal negatif dan katot terminal positif. Okey. Elektron logam yang digunakan di anod dan satu lagi adalah larutan ion. Okay, larutan ion ni elektrolit, elektrolit yang digunakan. Okey, samalah ni, cuma ni adalah yang di katot, larutan ion dan elektron. Okey. So kita tengok sini contoh notasi sel bagi sel Daniel. Okey, contoh dekat sini zinc di bahagian anode digunakan elektrod zinc. Kemudian dia punya elektrolit dia tuliskan hanya ion zinc, zinc N2+, mungkin zinc sulfat, mungkin zinc nitrate dan sebagainya lah. Tapi yang penting dia tuliskan ionnya saja. Okay, yang ini adalah mewakili titian garam, double slash zinc slash, okay, not slash macam garis sini, satu line vertical line, okay, satu vertical line yang pendek dekat sini, zinc N2+, okay, double vertical line, Cu2+, ini adalah ion, larutan ion dia. Okay, dan ni adalah logam kupram. Apa beza ion dengan kupram di sini? Di sini adalah logam. Manakala di sini adalah larutan ion dalam bentuk ion lah ni. Okay, okay, itu saja notasi sel. Kemudian kita nak terus pergi kepada sel elektrolisis. Okay, sel elektrolisis. Okay, basically sel elektrolisis ada 4 komponen. Okay, 4 komponen, 4 ke 3, kejap Elektrolit. Okay, elektrolit itu larutan ion. Kemudian kita ada elektrod. Okay, kita ada elektrod iaitu batang logam. Kita ada juga sel. Okay, 3 lah maksudnya 3 komponen. There are 3 components in electrolytic cell. Okay, yang pertama adalah elektrolit. Yang kedua adalah elektrod, dan yang ketiga adalah sel. Sel penting. Kalau dalam sel kimia, tiada sel atau sebarang bateri digunakan, tetapi dalam sel elektrolit dia ada sel. Kita gunakan bateri. Okey. Apa yang ada? Okey, pertama tadi elektrolit. Ya, elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lembut atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Manakala bukan elektrolit ialah bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Okey. Okey. Kita tengok dengan lebih detail, iaitu elektrolit dan bukan elektrolit. Elektrolit ni dia ada 2 jenis, iaitu daripada sebatian ion. Sebatian ion tu contohnya kalsium karbonat, contohnya apa lagi? Kupram, kupram sulfat, argentum nitrat, satu logam, satu bukan logam, argentum logam, nitrat bukan logam, argentum nitrat. Itu adalah contoh sebatian ion. Okay. Sebatian ion pula terdiri daripada 2. Iaitu yang pertama dalam bentuk pepejal, yang kedua dalam bentuk leburan atau larutan aqueous. Okey. Dalam bentuk pepejal, okey, sebatian ion ini tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Kenapa?
Okey, ion dalam struktur kekisi ion adalah tidak bergerak bebas. Tidak wujud ion yang bergerak bebas. So bagaimana arus elektrik hendak dialirkan sebab ion tidak. Ion yang bergerak bebas tidak wujud. Okey. Sementara dalam leburan atau larutan aqueous, okey, yang ini boleh mengkonduksi elektrik. Terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Okey, sebahagian ion dan yang kedua, jenis elektrolit yang kedua, asid dan alkali. Okey, tengok kat sini ni pun ada dua bahagian. Yang pertama, asid alkali tanpa air. Okey. Yang kedua, asid alkali dengan air. Okey, tanpa air yang pertama, kita kenali juga sebagai glacial. Dia memang pekat sungguh. Dia tidak dicampur, dilarutkan dengan mana-mana larutan. Okey, jenis asid alkali tanpa kehadiran air ni tidak mengalirkan arus elektrik. Tidak mengkonduksi arus elektrik. Tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Okey. Tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Manakala dengan kehadiran air, asid dan alkali dapat mengion dalam air, seterusnya mengkonduksi, mengalirkan elektrik. Kenapa mereka boleh mengkonduksi elektrik? Kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Okey. Ini ada dalam modul awak, muka surat 19. Elektrolit dan bukan elektrolit. Saya nak awak lengkapkanlah. Okay. Seterusnya yang ini. Bolehkah anda mengenal pasti bahan elektrolit dan bahan bukan elektrolit? Okay, cuba anda imbas kembali tentang kekonduksian elektrik sebatian ion dan sebatian kovalen. Sebenarnya kita dah belajar sebatian ion, sebatian kovalen dalam tingkatan 4 ikatan kimia. Okay. Okay, kat sini awak bacalah ni, plumbum 2 bromida, natrium klorida ialah contoh elektrolit dan merupakan sebatian ion. Manakala asetamida dan glukosa ialah contoh bukan elektrolit dan merupakan sebatian kovalen. So apa dia sebatian ion, apa dia sebatian kovalen, masih ingatkah? Okay, sebatian ion dia terdiri daripada ion logam dan bukan logam. Kombinasi antara dua, ion logam dengan ion bukan logam. Manakala sebatian kovalen, kedua-duanya bukan logam. Contohnya apa contohnya? Inilah ni kat atas ni. Bila awak tengok benda-benda ni, asetamida ni CH3CONH, tak ada satu pun unsur logam yang awak jumpa kat sini. CH6. Sorry, C6H12O6 pun sama. Okey. Ni contoh sebatian ionik ni, NaCl, natrium, logam, Cl bukan logam. Okey, ni pun sama, PbBr2. Okey. Okey, leburan plumbum 2 bromida dan larutan natrium klorida boleh mengkonduksi elektrik kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Okey. Apa beza leburan dengan aqueous? Okey, leburan adalah pure. Kita panaskan dia dalam suhu tertentu sampailah dia melebur. Sampai dia melebur, dia jadi cecair. Tetapi kalau aqueous, kita larutkan dia dengan air. Okey, kalau elektrolit tu dia tulis larutan argentum nitrat. Contohnya, ada perkataan larutan, okey, tu mesti adalah aqueous. Walaupun dia tak tulis larutan aqueous apa-apa-apa. Kita faham itu adalah larutan. Larutan yang ada unsur air di dalamnya. Okey, kita tengok contoh ni. Ni leburan plumbum 2 bromida. Dia hanya ada Pb dengan Br. Sedangkan kat sini, larutan natrium klorida dia ada Na, yes, ada Cl. Na dengan Cl ni daripada natrium klorida. Dia ada juga unsur H+ daripada air dan OH- juga daripada air. Okey. Jadi kalau untuk leburan, jenis ion yang hadir dalam elektrolit dalam cecair tersebut adalah dua sahaja, iaitu ion logam dengan ion bukan logamnya. Manakala untuk larutan, dia mesti ada 4
4 sekurang-kurangnya. 3 lah sekurang-kurangnya. Contohnya macam ni ya. Na dengan Cl ni daripada natrium klorida lah. Manakala H plus dengan OH minus daripada air. Okey. Ada juga yang 3 ya. Contohnya asid hidroklorik. Okey. Asid hidroklorik yang larutan asid hidroklorik. Dia punya ion dia ada 3 ya. 3 jenis. H plus, Cl minus dengan OH minus. Sebab apa? Dalam asid tu ada H plus dengan Cl. Dalam air pun ada H plus dengan OH minus. So ada pertindahan dekat situ persamaan ion iaitu H plus. So ionnya ada 3 iaitu H plus, Cl minus dan OH minus. Okey. Ini adalah perbezaan antara konduktor dan elektrolit. Menunjukkan perbezaan antara konduktor dan elektrolit. Apa dia konduktor, apa dia elektrolit? Konduktor, bahan yang mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Bahan yang mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia. Ini elektrolit. Biasanya elektrolit mengalami perubahan kimia at the end of the process, manakala konduktor tidak. Bahan mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Elektrolit, yes. Sama, dia alirkan arus elektrik tetapi dia mengalami penguraian kepada juzuk unsur-unsurnya. Contohnya tadi, kalau larutan natrium klorida, dia akan terurai kepada ion natrium dan ion klorida. Macam itulah contohnya. Dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bergerak bebas. Yang ini pula dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Okey. Okey, dekat sini ada persamaan lah. Kat sini ion. Tapi kat sini elektron. Elektron, dekat sini ion. Hampir sama tapi tak sama. Elektron yang bergerak bebas, ion yang bergerak bebas. Kekonduksian elektrik semakin berkurang apabila suhu semakin meningkat. Kat sini pula kekonduksian elektrik semakin bertambah apabila suhu meningkat. Contoh konduktor ialah logam dan grafit. Manakala elektrolit ialah seperti ion serta asid dan alkali. Konduktor ni logam lah. Logam contohnya kalau kita gunakan, kalau kita buat air panas dalam teko logam ataupun jug logam, dah tentu kalau kita pegang dia akan berasa panas. Sebab logam adalah konduktor yang baik. Nanti kita panggil konduktor. Konduktor ni pengalir. Dia mengalirkan. Okay. Tapi elektrolit ni bukan. Elektrolit ni lebih kepada cair, cairan. Okey, untuk hari ni simple saja. Saya nak awak lengkapkan modul awak. Okey, sekejap. Awak boleh lengkapkan modul awak mungkin sehingga daripada muka surat 18 sehinggalah ke muka surat ke surat 18, 19, okey 18, 19. Okey. Dua puluh satu. 18, 19, 20, 21 Mohon lengkapkan modul master kimia sehingga muka surat 21, 18 hingga 21. Okey. Okey, terima kasih. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.